Dan kita masukkan gula. Ini adalah rahsia dia. Okay, hari ni kita nak bagi satu tip cara nak simpan udang. Walaupun macam ni hari ni kita goreng tak habis, kita nak simpan untuk esok. Kita tak model nanti kepala tercabut ke, dia jadi hitam tak fresh lah orang kata. Boleh simpan dalam freezer, dia kekal fresh. Jom kita tunjuk cara. Okay, kita sediakan tisu ni. Ini lagi hampa tak tahu beza pula. Ni tisu untuk lap mulut, lap muka. Yang ni untuk tisu dapur. So gunakan tisu dapur. Kalau kalian ni nanti dia akan melekat bila basah. Okey. Udang ni kan kita letak dalam ni. Kita buang air dia habis-habisan. Lepas tu kita letak dalam atas ni, atas pinggan ni tisu ni. Tak kisahlah bekas apa pun kan. Okey, kita letak dalam tu dan kita keringkan dengan tisu. Yang merosakkan udang ni, yang menghilangkan kesegaran udang ni adalah air. Lepas tu kita letak balik dalam bekas ni. Bekas ni. Dan kita masukkan gula. Ini adalah rahsia dia. Ni rahsia terbesar dia. Kalau mau nak tahu, dia bukan bergaram, dia bergula. Supaya dia kekal fresh. Kita tuang je. Okey. Okey, kita tuang, lepas tu kita gaul pelan-pelan. Kita gaul sampai dia kena semua udang ni. Okey. Lepas tu nanti akan ada orang tanya. Mestinya geng tanya kita tahu lah. Tak manis ke udang ni? Tak manis geng. Sebab apa? Gula ni dia cuma duduk kat luar. Sebab tu kita keringkan. Kalau basah, gula ni akan mencair tau. Tapi bila kita keringkan, gula ni dia maintain macam ni walaupun hampa buang dalam freezer. Dan hampa bergula macam ni, hampa susun dalam satu bekas. Udang banyak, gunalah tepawai besar. Saya udang tak banyak, just nak buat konten untuk hampa je ni. Dan bukan waktu kerja saya ni, tapi demi sebuah konten kumai juga kan. Alright, dah macam ni, hampa tutup dan simpan dalam freezer. Okey, itulah rahsia dia. Mudah kan? Dia satu kelebihan dia. Bila kita bawa keluar, dia beku. Selalu kalau benda beku, dia akan melekat-lekat yang kita nak bawa keluar. Tapi yang ni confirm tak melekat. Dia akan keluar satu. So kalau hampa nak guna 3 ekor, awak keluar 3 ekor je. Jangan awak keluar semua. Kalau nak guna 5 ekor, awak keluar 5 ekor. So mudah dan cepat. Okey? Jangan lupa follow, like dan share sekali. Assalamualaikum. Baik dah.